Penyanyi Ida Zikir berkongsi sifat dan perangai adiknya yang juga penyanyi Shiha Zikir sewaktu zaman kanak-kanak yang tidak pernah diketahui ramai. Nur Shiha Muhammad Zikir atau dikenali sebagai Shiha Zikir dibongkarkan perangainya sewaktu kecil oleh kakaknya Ida Zikir. Ida menjelaskan perwatakan Shiha sangat berbeza berbanding sekarang kerana ketika kecil adiknya itu sangat lasak dan lebih suka bermain permainan lelaki. Malah Ida berkongsi hal tersebut dalam sebuah podcast di mana Ida turut mendedahkan Shiha sering memanjat pohon manggis dan menikmati buah manggis di atas pohon. Selain itu, personaliti Shiha Zikir pada waktu kecil lebih cenderung kepada watak kelakian dan sangat kasar. Malah Ida Zikir terhibur apabila mengingati Shiha Zikir sewaktu kecil yang mempunyai gaya rambut yang lurus di bahagian hadapan dan kerinting di bahagian belakang. Justru itu, penyanyi Ida Zikir juga akui masih merindui sambutan Aidilfitri meski kehilangan suami tercinta Majid Saleh sejak 2 tahun lalu. Jelas Ida, kenangan menyambut Ramadan dan Syawal bersama arwah sentiasa segar dalam ingatannya, memandangkan setiap tahun mereka sekeluarga menjalani rutin yang berbeza dan penuh makna. Selain itu, Allahyarham suaminya merupakan seorang yang sangat mementingkan kegembiraan keluarga dan antara aktiviti kegemaran mereka menjelang hari raya termasuklah mengunjungi bazar raya untuk menikmati suasana meriah malam raya. Sejak pemergian Majid, Ida menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga dan berusaha mencipta suasana raya yang tetap membahagiakan buat anak-anak mereka. Malah Ida turut meluahkan rasa syukur apabila dikurniakan ahli keluarga yang sentiasa prihatin dan menjadi sumber kekuatannya, terutamanya adiknya Shiha yang tidak pernah membiarkan dia menanggung kesusahan sendirian. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun diharapkan semoga hubungan antara Shiha Zikir dan Ida Zikir terus berkekalan dan berjaya dalam karier masing-masing.